Hai guys, sekarang ni saya berada di Malaysia Bike Show 2026 dan sekarang saya berada di booth Modernas Kawasaki. Apa yang best hari ni guys, kita ada 3 biji motor yang Kawasaki telah launch, which is Z650S, Z1100 dan juga X10R. Motor yang pertama Modernas Z650S, facelift baru, design baru, DNA baru. So macam mana korang nampak? Dengan tanda harga RM35,600. Harga yang berpemilik, feel yang sangat awesome untuk pengguna-pengguna Z650S. So kita pergi motor yang kedua, Z1100, the beast of Kawasaki guys. Siapa nak bagi dengan tanda harga bawah RM70,000, harga dia RM69,900, tidak termasuk protect dan insurans. Macam korang nampak, design yang sangat sleek, look yang sangat-sangat handsome. Korang nampak lampu depan dia, dia datang dengan Brembo depan dan juga belakang. Okay, kita tengok dia punya cockpit kat sini. Alright, macam korang nampak kat sini dia punya cockpit. So kita pergi ke motor ketiga, ZX10R. Tanda harga bermula RM114,600. Kalau sebelum ni Gen 5 dia bermula dengan tanda harga RM112,000, tapi dia dah naik sikit. Macam korang nampak look dia yang sangat handsome. Kalau kita tengok depan ni, dia macam ZX6 sikit, tapi dia dah tambah winglet, menambahkan kehandsomeman motor ni guys. Adik-beradik ZX memang pakai sistem rain air kat sini. Tank dia yang sangat besar. Kita akan nampak guys tu, dia ada bagi Showa dan juga Brembo dan livery ZX10R dekat sini. Semua motor-motor yang bersisi 600cc ke atas memakai emblem Kawasaki, kecuali untuk Z650S kita pakai emblem daripada Modernas. So mesti korang tak sabar macam mana feel nak ride motor ni kan. Tunggu untuk next content, saya akan review on first impression and feeling menaiki motor-motor yang terbaru daripada Kawasaki. I see you guys on my next video dekat motor yang seterusnya.